Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana guru kelas membuat pengesahan kehadiran bulanan bagi kelas mereka. Okey, mula-mula cikgu masuk dalam ini cikgu, kemudian cikgu pilih aplikasi pengurusan murid. Okey, pergi dekat peranan, pastikan peranan cikgu guru kelas. Kemudian cikgu pilih menu pengurusan saksiah, pengurusan kehadiran. Kemudian cikgu pergi dekat laporan kehadiran bulanan dan cikgu pilih bulan mana yang cikgu nak sahkanlah kehadiran. Contoh saya tunjukkan dekat sini April 2025. Okey, kemudian sebelum cikgu buat pengesahan, cikgu semak dulu berapa kehadiran untuk bulan April. Cikgu tengok kalau dekat sini 18 hari untuk bulan April dan pastikan semua kehadiran telah bertanda lah. Okey, kemudian scroll ke bawah. Cikgu ada button ni, sahkan dan simpan laporan. Cikgu klik dekat sini. Okey, adakah anda pasti simpan pengesahan kehadiran bulanan? Okey. Okey, pengesahan kehadiran bulanan telah berjaya direkodkan. Kemudian lepas tu cikgu boleh cetak laporan dengan menekan button cetak laporan. Okey, bila paparan untuk print preview ni tengah loading. Ni kehadiran bulan April. Ibu boleh cetak macam biasa, tekan print ataupun cikgu boleh save as PDF untuk rujukan cikgu selepas ni lah. Cikgu pilih mana-mana cikgu nak save ke ataupun cikgu nak print out terus. Okey, itu sahaja tutorial kali ini. Semoga dapat membantu guru kelas untuk membuat pengesahan kehadiran bagi kelas masing-masing. Sekian.